Sudah dipukat, baung dilembar, sayangnya kalah terlepas jala. Madah diungkap, saya persembah, dengan bismillah kita bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam memartabatkan budaya membaca. Persis kata Mutiara, tak kenal maka tak cinta. Dengan itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Husna Sajidah binti Muhammad Zuki empunya nama. Saya merupakan salah seorang pelajar tingkatan 3 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jerantut, Pahang. Kod sekolah saya ialah CEE 2032. Pada hari ini, saya ingin meresensi sebuah karya yang cukup masyhur pada zamannya, novel Serengenge. Novel ini dikarang oleh Allahyarham sastrawan negara yang cukup tersohor di Malaysia, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Hadi Shahnun bin Ahmad. Allahyarham dilahirkan pada tahun 1933 di Banggul Derdapsik, Kedah. Edisi karya Malar Segar sastrawan negara yang saya baca ini diterbitkan pada tahun 2024 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Mengandungi 195 muka surat serta mempunyai 21 bab. Buku ini berharga RM52 senaskah. Edisi pertama novel ini diterbitkan pada tahun 1973 dan novel ini telah diangkat sebagai novel terbaik dan mendapat hadiah karya sastra pada tahun 1973. Mari kita sama-sama menelusuri watak-watak dan permulaan cerita dalam novel ini. Tajuk novel ini sangat unik, Serengenge. Tajuk buku seunik ini membuatkan hati bermonolog dan tertanya-tanya apakah isi ceritanya dan apakah itu Serengenge. Serengenge adalah nama bagi sebuah bukit di sebuah kampung, Bukit Serengenge. Novel ini berlatar belakangkan kehidupan orang-orang kampung yang duduk di kaki Bukit Serengenge yang aktiviti utamanya ialah penanaman padi. Sebelum tiba masa menuai, aktiviti seperti meracik tekukur, menepuk pelanduk, mengetah puling dan punai merupakan aktiviti yang dijalankan oleh penduduk kampung. Serengenge membawa konflik antara manusia dengan unsur-unsur animisme. Konfliknya timbul apabila watak utamanya, Awang Cik Teh, berhasrat untuk memugar dan membersihkan kawasan Bukit Serengenge bagi dijadikan kawasan pertanian. Dia bercadang mahu membuka tanah bukit ini untuk ditanam dengan timun, pisang, malah dijadikan sebagai kawasan penanaman padi huma demi kemajuan kampungnya. Malangnya, cita-cita dan hasrat murni Awang Cik Teh itu mendapat tentangan yang maha besar dari sekalian warga kampung. Sebagai penulis yang hebat, beliau berjaya mengembangkan cerita ini menjadi sangat menarik dengan hanya menjadikan Bukit Serengenge itu sebagai bahannya. Tentangan terhadap hasrat Awang Cik Teh itu berpunca dari beberapa sebab dan keadaan. Kebiasaannya, aktiviti menjerat burung yang dikenali sebagai meracik merupakan kesukaan penduduk. Burung punai, tekukur merupakan burung yang popular untuk dijebak dan dilagakan. Selain itu, antara sebab lain penduduk kampung menentang hasrat Awang Cik Teh kerana mereka percaya Serengenge ada yang menjaganya dan ada penunggunya. Malapetaka akan menimpa penduduk kampung sekiranya ada perbuatan yang menaikkan kemarahan penunggu Serengenge. Unsur kepercayaan khurafat yang bercampur baur dengan kepercayaan kepada Yang Esa sangat menebal dalam masyarakat di kampung itu. Penulis memperkuatkan lagi kepercayaan mereka kepada Bukit Serengenge apabila beliau mewujudkan watak Imam Hamad yang menentang keras cadangan Awang Cik Teh. Imam Hamad yang bertugas memimpin solat penduduk kampung dikatakan rela meninggalkan solat 5 waktu kalau sudah berada di dalam rimba Serengenge. Bahkan, Imam Hamad pula turut memiliki seekor burung tekukur yang diberi nama Jebat. Sekiranya Bukit Serengenge dipugar, maka akan hilanglah tempat Imam Hamad dan kawan-kawannya untuk meracik burung dan berhibur. Penulis menguatkan lagi kepercayaan mereka kepada Bukit Serengenge itu apabila Imam Hamad diserang penyakit misteri. Tragedi bermula apabila burung tekukur kesayangan Imam Hamad, si Jebat, telah kalah dalam pertandingan. Imam Hamad yang marah membunuh si Jebat tanpa belas kasihan. Pilu rasanya apabila membaca perlakuan seorang imam yang tahu hukum hakam agama menyiksa binatangnya kecil dan lemah. Tangan itulah tadinya mencabut bulu Jebat. Tangan itulah yang merentap-rentap kaki Jebat, sayap-sayap Jebat. Tangan itulah yang memicit badan Jebat sehingga berselisih tulang rangka Jebat, sehingga terjelir lidah Jebat, membunuh Jebat yang tidak berdosa. Imam Ahmad akhirnya bersetuju dengan cadangan Awang Cik Teh yang mahu memugar Serengenge setelah kalah dalam pertandingan. Namun malangnya, tiba-tiba Imam Ahmad telah jatuh sakit, beracun dan tidak sadarkan diri. Orang-orang kampung mulai takut dan menganggap sakit Imam Ahmad ada kaitan dengan kemarahan penunggu Serengenge. Seterusnya, pembaca diajak untuk lebih mengenali watak Using yang handal menjerat binatang dan dihormati oleh warga kampung kerana berkebolehan mengubati penyakit misteri. Dari mulut Using, orang kampung mulai percaya bahawa Imam Ahmad telah ditegur oleh penunggu Bukit Serengenge.
Kata Useng, seringnya harus dijamu barulah Imam Hamad akan pulih. Imam Hamad akhirnya meninggal dunia. Tetapi penduduk kampung kaki Serenggenge tetap mempercayai penunggu yang menjaga Bukit Serenggenge. Mereka tetap memuliakan Bukit Serenggenge. Melanjutnya, novel yang ditulis pada tahun 1973 ini membawa kita meneroka masuk ke alam masyarakat dahulu. Yang hiburan mereka berasaskan kehidupan alam berbeza dengan kehidupan kita hari ini. Pengajaran yang saya dapat daripada novel ini, jangan berputus asa. Kita hendaklah menyayangi alam dan beriman kepada Allah. Novel ini sangat sukar untuk dimiliki. Jika bertemu, segeralah memiliki. Kerana tidak rugi, novel ini berada dalam rak buku anda. Saya akhiri bincang buku ini dengan sekian. Salam memertabatkan budaya membaca.